Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni kita dalam kereta Pro 2 Myvi Paso. Tapi yang ni dia dah pakai, dia tukar steering lain dah. Steering ni steering jenis Toyota Paso ataupun Toyota BB. Okey, jadi sekarang kita nak buka steering ni dan kita nak balut. Jadi macam biasa, dia akan menggunakan torque T30. Okey, kita buka sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita ada dua skru. Satu skru belah kiri dan satu skru sebelah kanan. Okey. Lepas kita dah buka skru tu, kita tarik je slow-slow. Okey. Lepas tu untuk kebanyakan kereta yang dah modified macam ni, selalunya airbag dia tak guna lah. Okey, jadi cuma kabel horn sahaja yang ada. Kita cabut saja kabel horn ni. Okey, lepas tu di bahagian dalam kita akan ada satu mana soket tadi? Ni saiz 19. Okey, kita akan gunakan saiz 19 punya soket untuk nak buka. Okey, dan kita tanda dulu supaya kita tak tersilap pasang nanti. Okey, dan macam biasa ketuk sikit. Okey, dia akan tercabut terus. Jadi kita cabut, proses dia selesai. Jadi jom kita cabut sekarang. Kita balut sekarang. Okey, jom.